kecil jadi melodi, hilang semua beban di bahu. Di bawah awan putih jadi saksi, kita bersama harum segala. Nada berlagu kami terpatri, hilang segala. Jumpa orang ni dah hari ni. Dia grup lain ni. Jumpa Mustaqim Bikers hari ni tau. Oh. Tapi kan dia dinda, tapi dia tak join tau. Mana Cip, Cip? Kan Cip Mustaqim siapa? Mana? Mamu tak ikut. Ha? Mamu kan buka kedai. Lah tak ikut. Lah ingat ikut. Empat orang ni. Oh ni dia. Orang lagi Z. Z ada Z Mustaqim. Oh tu dia Mustaqim. Rasa tengok YouTube pun ni jumpa betul. Salam. Salam. Oh baris. Oh idola. Ada kita jumpa sahabat baru kita pada. Wah nama siapa nama? Saya Lutfi. Saya daripada Balakong. Balakong. Oh. Ya, Mana ya. jentera abang mana? Jentera saya. Oh jom kita tengok jentera ini dia. hijau. Ini jentera dia ni. Unta hijau. Oh unta hijau Kawasaki. Ni berapa sisi ni? 650. 650. Oh, dasar ni. Halo. Ali. Apa khabar pada? Baik. Aduh, lama tak jumpa bang Busy lah. Akhirnya ada juga hari ni Dapat lari skip. InsyaAllah. Kuat hati nak jumpakan kawan. Oh, seorang ke berdua ke ni? Waduh. Aduh. Pilihan Sekarang ni ada. memang tak ada box sekarang Sekarang tak ada. Senang balik kan celok-celok senang. Aduh, sayang Ali Zaz. Bomber. Ni seorang lagi. Ini semua tak ada senang. Seorang lagi. Ini KD kamu Sakim yang ini. Dua-dua. KD. Tiba ada. Mustaqim pun ada. Mustaqim ada. Mari brother. Dia bang, ni geng-geng belok semua depan ni. Salam lu. Hari ni tak join pergi ni lah. Semua tak ada senarai. Oh, naik motor sisi kecil je ke? 250. Itu semua besar-besar tau. Itu lah, dia orang semua besar, kecil je. Alamak. Nanti boleh follow lah. Nampak ni. Mustaqim Biker ni. Sekali pandang macam Ini ketua dia jahat ni ketua dia ni. dia macam belok. Jahat ketua dia ni. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kali kedua bukan baru lagi lah. Kira parking dulu. Hey, ada dua orang pembelot. Oh, cik kita lama tak nampak naik motor ni. Salah tu. Ali. Siapa Sihat alhamdulillah. Oh, daripada mana ni? Daripada Kelang. Oh, dekat je lah. Rantau panjang. Macam. Abang kenal lah. Oh, sekali dah tu ni. Ini kali kedua ni join kandang dinda. Oh, jumpa dia 2 kali lah. Ah. Oh. Kali kedua Siapa nama abang Zin. Oh, yang dalam Facebook semalam Kata nak join tu. Yang kata bini marah ke apa tu? Bukan? Bini marah bukan. Oh, boleh. Spray rantai motor. Oh, sepeda tengok tu. Sedikit pagi ni, tengok. Tengok pagi-pagi sudah bisnes. Oh. Pagi-pagi sudah bisnes. Oh, macam $2 $2. $2 okey bang. Berapa? Komisen jangan lupa komisen. Oh, bayar terus. Bayar boleh Ni dia akak ke dia suami akak ni? Claim tu confirm. Claim confirm. Mari dah. Oh, apa khabar brother? Alhamdulillah. Sihat ada? Sihat. Daripada mana tadi bah? Kelang lah. Oh, Kelang juga Oh, tu member Kelang ni. Oh, ya ke? Ni CB ni. Member Kelang, rantau panjang. Panjang Dekat tu. Rantau panjang tadi kat Shell. Tentang satu kampung ke? Tak jauh sikit. Tak apa satu lock up dulu masa muda? Tak ada? tak. Tak ada Ini lagi kertas tapi ni baru ada kan. Mamu dia dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oh, lama tak jumpa. Oh, lain macam. Apa khabar brother? Alhamdulillah. Oh, sihat Alhamdulillah sihat. Itu dengar cerita nak jual motor InsyaAllah. Ada lagi? Ada lagi ni
Aduh, jangan lain kali jangan cakap gitu. Sikit lagi dekat hati. Mengajuk kat dia nanti jadi girang. Dia macam tahu cerita tu. Kita ada spy, ada kaki lah. Masuk. Hati-hati. Sorang je. Okey. Parkir dulu. Aksi Lita Lumba Batu 3 Shah Alam. Kempen. Tengok siapa. Bila nampak ni. Ini dia pelumba. Dia kira asing lagi. Siapa ni? Allahu Akbar. Tu. Hari ni motor apa? CBR ni. Oh, CBR mana CBR dia. Dah pakai sana Ali. Kejap nak minum kejap Ali. Oh, kita nak pergi minum sekejap lagi. Terus. Okey. Sekejap lagi kita pergi minum. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Brother-brother di luar sana. Oh, hari ni saya rasa ini dah 5 tahun dah saya tak ride dengan KD. Hari ni ada kesempatan saya ride pergi ke Pantai Remis hari ni. Kita nak makan kari kepala ikan. Tempat ni dah banyak kali saya pergi. Tapi ada sahabat-sahabat yang belum pergi lagi. So hari ni kita meraihkan lagi. Sama-sama ride. Dalam Malaysia ni tak tahu dah nak pergi mana sebenarnya. So hari ni hari Ahad 14 hari bulan 6 2026. Kita ada satu lagi ride DC bersama KD. Hari ni kalau tengok dalam list tu lebih kurang 25 biji. Okey, so hari ni cuaca pagi ni kalau kita tengok dah redup. Cantik ni, macam panas ni. Dan kita sekarang ni berada di RV di Petronas Latar. Highway Latar ni, agak dekat Kundang ni. Kita RV kat sini. Kita akan lalu jalan Kuala Selangor. Kita pergi makan dulu di warung ketupat hijau sana, Kuala Selangor kan. Dan kita akan pergi ke Lumut Pantai Remis ni melalui jalan dalam sampai ke Bagan Datuk sana dan terus cross. Let's go. Hari ni kita nak ke Pantai Remis, Perak. Cari kari kepala ikan. Hari ni dalam 20 lebih lah. 20 biji lebih lah. Alhamdulillah hari ni cuaca cerah lah pagi ni kan. Sebab awal-awal pagi tu dah hujan. Jadi alhamdulillah lah masa ni dah cerah lah cuacanya. Saya kalau ikut 3 kali dah saya ke sini, ke Pantai Remis lah. Pada hari ni semoga cuaca bagi kerjasama lah. Awak harapan ni. Oh, hari ni tak bawa skuter Bukan geng skuter, bawa skuter je Apa khabar dia? Oh, lama tak jumpa dia Kat sibuk. Asal bawa motor ni? Bukan skuter ke? Habis tunggu Kau sinoni dengan skuter? tinggal ni. Tinggal aku ni. Assalamualaikum bang. Apa khabar? Baik. Daripada mana ni? Saya ni sangat dengan bulu je. Sungai Buloh? ni. Sungai Buloh. Buloh kat mana? Sarjana kat ni. Mampu sepak. Lah, Umur Sempak ke? Itu sarjana dulu. Umur Sempak dekat. Ada dia kenal tu. Ajak anak budak kat sini dulu. Ni geng macam campur lah. Kak Zura. Seorang je ke? Mana? Tak, yang nak abaskan. Tapi dia punya ni cabut lah. Cabut benda pula. Ni benda dalam ni. Apa wiser dia. Boleh beli kat mana? Dia salah mana kau? Dah. Mana Abang Sam? Oh, naik skuter tadi ya? Naik skuter tadi? Dah? Dah? Dan skuter tu Wak Mi. Oh, Wak Mi. Lah. Oh, warna biru ah. Weh, ni asal warna ni pula? Oh, lain macam Pada? Oh, salah lu. Pada, warna biru sekarang Ada biru. Ini UMNO ni kalau tak menang tahun ni tak tahu Rapping. Kena menang ni UMNO. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Kita akan ke kari kepala ikan special, viral punya bro. Kita semua dah standby dah ni. Ada insya-Allah. Pasal ada urusan sikit. Ni dah tak sabar dah ni nak pergi ni, kena kari kepala ikan ni. Ada. Okey. Zeus.
18 hujung tahun. Oh, Assalamualaikum. Siap bang? Okey bang, mari eh. Tu Apa dia. dia gini kan? Abang mati tadi macam 19 tahun dah. Bawa jaring je. Jaring je. Tak boleh ni. Ah, tu dia. Motor kata motor baru. Tu memang saya memang ada motor tu. Motor apa tu? Tu boleh. Blade. Ini R15 yang laju tu yang ni kan? Ha? Yang laju yang mana? Lagi kat sana. Kat sana kau boleh dengan CBR. Aduh. 600. Kita orang nak yang laju. Alamak. Kita tak nak yang ni, nak yang laju punya. Laju bang. Weh, makin berisi lah Saya kau. kena tembak kat bagu. Makin berisi tu. Memang bang. Macam kena pampas minyak sakit jantung. Ya ke? Dia jantung ke? Sakit jantung. Ya kau. Ya, sebab mau panjang. Tengok je korang berdua flashback balik. Flashback balik. Lama gila rasa. Last kat mana bang? Last kat mana tadi? Dalam sekil. Lumut Merdeka Raya ke? Ha. Oh ya. Oh salah lu ah. Oh salah lu. Lama. Ingat merajuk ah. Ha? Ingat merajuk. Adalah. Saya 30 tahun ni. 6 BTS semua santai-santai bukan. Mana pergi? Ha? Betul. Pakatan apa ni? Pergi senyap-senyap je sekarang ah. Dulu siapa nak join weh? Sekarang ni senyap je. Sendiri tahu tu sampai. Tahu sampai je. Wan, ada lagi ke Wan? Traffic light yang kedua tu depan sikit kita masuk ke kanan. Cuma hati-hati kat situ sebab dulu kita pernah bawa dulu. Jadi kelang kabut situ ada accident sikit. Ke kanan? Kalau ada lokasi bagi lokasi. Dah ke dalam tu. Orang tepat. Kami untuk meneruskan perjalanan dan semoga kita perjalanan kita minta doa kepada Allah Taala semoga perjalanan kita kembali selamat dan sempurna insya-Allah. Sebelum kita berdoa sikit kita sama-sama macam ni. Okay sahabat-sahabat, let's go. Kita on the bike. Kita pergi sarapan dulu. Let's go. Di bawah awan putih jadi saksi, kita bersama harum segala. Nada berlagu kami terpatri, hilang segala resah di dada. Tak perlu janji, tak perlu kata, cukup kau di sisi menemaniku. Saat dunia terasa cinta, kita berdua masih teguh berdiri. Kita gembira bersama, walau sederhana. Dalam tawa dan cerita inilah bahagia. Tak kira apa yang mendatang, kita harum sama-sama. Oh, awal sampai bang. Apa khabar? Mana? Assalamualaikum. Apa khabar? Tak ada program sekolah ke? Oh, semalam. Kurus sikit. Kurus. Ya. Siapa lagi dah sampai? Assalamualaikum. Oi, brother. Brother sampai makan dulu. Tempat meja. Tempat meja dulu. Ngelak brother. Aduh.
Oh. Okey, ni kita Dah order belum? belum. Kita order. Kasih order dulu. On the bike. On the bike. Air pun belum habis on the bike betul. Minum lagi. Air apa gini, Mak? Ini hari kopi tarik. Kopi tarik hari ni. Abang, air apa? Teo ah. Teo nipis. Teo nipis. Tungkak patah, Pak. Dia boleh patah. Ini dia punya ni. Oh. Nak tukar kunci. Dia baik ada double stand. I've been walking through the quiet and the thunder, chasing shadows that were never really mine. Every sunrise pulls me out from under, showing me there's more beyond the line. Every step is a story I'm learning. Every fall is a fire still burning. This is the road of my becoming, where the unknown keeps me running. Through the mountains, through the rain, I find strength inside the pain. And though the world keeps turning, I'll keep my soul from hurting. On this journey, I'm becoming who I am. I've been lost inside the noise and all the questions, tried to break the walls that held me in, but the journey isn't answers or perfection. It's the courage just to start again. This is the road of my becoming, where the unknown keeps me running. Through the mountains, through the rain, I find strength inside the pain. And though the world keeps turning, I'll keep my soul from hurting. On this journey, I'm becoming who I am. Oh, hari ni sahabat-sahabat kita rosak lah motor Azwan. Motor Azwan sudah, tayar sudah apa? Oh, tayar pecah ni, lama tak bawa ni. Macam mana, apa plan ni Wan? Pergi dulu lah. Pergi dulu. Bawa dah dia orang pergi. Lepas tu, korang macam mana? Ada towing tak? Ni, mana? Tekan sikit. Dekat apa tu? Boleh lagi tu.
Pakai double sided kertas tu. Kertas tu kan buat 2 lapis. Betul ha. Stapler sikit. Ludah. Stapler sikit lepas tu tiup sikit orang. Aduh. Mak kata spotlight waranti 5 tahun. Ni siapa lah? Pecah dah punya layar. Dekat arah Nengkir balik Johor itu lagi. Siapa tu? Awil tu. Kelantan tu. Siapa? Mana? Motor merah. Abel Gomo. Oh, Abel Kirang. Oh, ada tu. Pecah tahu. Tak tahu. Tapi dia balik dulu dia kata hantar anak dia pergi tolong lah. Itu kan memang. Okey, so sahabat-sahabat, now kita tersadar dulu dekat Sekincan ni. Motor chip kita tayar sudah pecah. Dia punya keluasan kecederaan tu lebih kurang 3 inci pada. 3 inci boleh sumbat 3 jari tu. 3 jari boleh sumbat. Jadi motor dah tak boleh jalan, tayar tak boleh pakai. So sekarang ni kita tengah discuss lah, dia orang tengah discuss lah. Nak tayar dah jumpa, towing pula tak jumpa lagi. Pelan-pelan, relax. So sekarang ni betul-betul dekat kubur. Dekat kubur ni, tenang kat sini. Satu hari nanti kita pun akan berada di sini, sahabat-sahabat. Kubur ni. Saya tak tahu apa nama kubur ni. Tak apa, ini antara dugaan dan cabaran kita bila ride. Tak apa, don't worry. Tengah situasi macam nak gaduh. Bang, sekarang ni mana bang? Kita relax luar apa? Kita sekarang tengah tunggu apa ni? Bantuan daripada tengok macam mana nak cari tayar dulu, lepas tu jumpa towing. Kalau jumpa dapat tayar, kita towing kat sini lah. Kita buat sini. Kalau dapat lah. Tak dapat, tak ada apa-apa Kalau bang. dapatnya kita plan yang kedua, second plan. Kita tunggu. Ais sikirim. Bai, mana mari bai? Mana mari? Mau Sungai Besar. Sungai Besar kah? Ya. Panik. Aiskrim panik. Jangan balik aiskrim. Ayo. Cuba abang Ali bayar cuba. Mai. Sini orang. Abang belanja meh. Sini orang Abang Ali belanja. semua kencing manisnya. Sudah tua semua ini. Siapa nak meh? Abang belanja meh. Siapa makan aiskrim? Cepat. Malu-malu pula. Mari. Poni start dulu. Aiskrim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi, ketolak pun dia. Oh, betul lah. Oh, siap mandi tu. Bukan. Bukan. Abang ni abang. Apa mau? Cair. Apa aiskrim mau? Mari. Jangan tuduh-tuduh. Jangan tuduh-tuduh. Dia cakap. Ini apa aiskrim tu lah? Jangan tuduh-tuduh Ini ada. Cornetto ada. Spocek apa dah? Pola apa ni? Tengok dulu. Ya ke? Aiskirim. Kena cek dulu. Cek dulu. Aiskirim. Sejuk. Jangan tuduh-tuduh Jangan tuduh-tuduh saya. Siasat dulu. Jangan bukan mandi bukan. Ini viral masuk TV. You Rohingya bukan? Bukan Pakistan. Oh, bukan Pakistan. Pakistan Pakistan. Bukan Rohingya Alhamdulillah. Pakistan, alhamdulillah saya Islam, Muslim. Islam Muslim tahu, bukan Rohingya tahu. Nantilah aiskrim dulu. Di Pakistan. Aiskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, saya mau satu Saya mau aiskrim satu. Boleh. Boleh, yang mana angkat? Murah-murah. Mana-mana lah pun boleh. Ini sedap. Boleh. Sedap. Angkat. Aiskirim. Waalaikumsalam. Salam. So, Wan kau sampai sini, Wan? Sampai sini je lah hari ni. Oh, member kita tak boleh ikut Ada pasal nak nangis kah, Pak Oni? Cakap nangis terus nangis. Lala tu tengok lala. Okeylah, kita on the bike lah. Tapi siapa nak duduk depan Lead. Dia lah. Tadi kata boleh dia. Banyak tinggal gambar yang Celur tahulah motor laju. bukan laju. Syam lead Lead. Jalan dulu. Tak ada orang nak lead. Mana ni? Ni kampung korang kan? Kau jangan bagi aku kat depan. Slow lah sikit. Kalau kat depan kau tahu hilang ke? Aduh.
Yes. Lampulan tak apa lah. Ada dia bukan tahu. Tak tahu. Tak lilik, aku selalu lilik hilang orang belakang. Jalan dulu. Aku biasalah sini ni. Apa lihat? Genji. Aku nak tengok Waze lagi. Nak tengok Waze lagi. Nak jimat bateri lagi, nak ambil video lagi. Kau bawa bateri. Ni Sarah, Kak Sarah. Sarah. Tenang Raiders, jelajah segenap ruang, walau halangan mendatang. Tenang Raiders, tenang Raiders, tetap teguh dan tenang. Aku yakin pasti menang. Tenang Raiders, tenang Raiders, oh, tetap teguh berdiri, cekalkan hati naluri. Tenang Raiders, tenang Raiders, Okay, so kita rest. Kita rest dulu dekat Sungai Durian ni. Dekat Teluk Intan ni. Kita tunggu sahabat kita daripada Teluk Intan tu, Aboy. Aboy, jom Aboy. Kau apa nak gerak? Gerak. Okay, hari ni Aboy ni akan lead sampai ke kari kepala ikan. Dengan juga ikan bilis mata hijau. Ni tiba-tiba ada sini Man Gear. Nama dia Man Gear, siapa-siapa ingat Man Gear. Ni join. Dia masuk gear, dia terlupa free. Man Gear. Okay, on the bike. mulut bicara cinta, sedang hati menduakan, dengan rela memilih emas permata. Nafas tersuntuk masa, sedang mataku terbuka, berpaling hanya pada cermin di sana. Ku andaikan diriku tidak diterima, aku hanyalah sandaran. Ku relakan warkah ini terpuruk dan terbiar, berlari-lari mengejar bayangmu. Aku tersungkur jatuh di pintumu, walaupun tidak berdarah kakiku, ku pasrah dan terus menuju, melambai-lambai tanganku di sana. Bila melihat dirimu tiada Alah. Hakim ni. Oh, yang WhatsApp tadi, Bang? Ya. Oh, abang daripada mana? Bangsa. Pulau Wangsa. Oh, yang kata nak jumpa sini. Lama dah sampai? Lama juga dah. Oh, itu bang. Tak apa. Sebab tadi Minta maaf, saya dah makan dulu. tak apa. Tak makan langsung. Tak ada, makan dulu. Tak ada. Makan. Okey, jadi, ya. Okey. Jangan saya pergi makan sana.
Dalam boleh. Baru saja mendarat di Kari Kepala Ikan. Oh, memang betul-betul panas hari ini. Bawa 2 km rasa nak minum air. Bawa 2 km rasa nak isap rokok. Diorang pula straight tak berhenti. Terpaksa saya jalan lah. So kita try makan Kepala Ikan dulu. Oh, kita jumpa Kita jumpa sahabat kita Oh, jumpa sahabat kita kat sini. Allahu Akbar. Apa khabar? Oh, 1, 2, 3. Salak. Oh, tak ada salak. Tak apa, saya dulu bang. Salak tak ada. Kalau ada salak okey ke? Pula. Berapa kali dah datang ni kak? Tak pernah datang. First time. First time, ah? That's why kat follow. Oh, first time kak kena try. Saya dah kena try ni. Terasa sungguh-sungguh. Oh, try sungguh. Biasa lah. Macam biasa lah. Kita ni beratur lah. Macam biasa. 1, 2, 3 panjang lagi. Sabar. Ni 2 orang ni potong lain ni. 1, 2 dia potong lain ni. Oh bang. Mana bang? Ada baju saya tu. Saya pun sini. Jalan-jalan. Oh. Oh, makan sedap tu. Oh ni makan apa ni? Makan kari kepala Oh ni dah kari kepala ikan betul. Kak, kepala ikan, sana ekor ikan. Oh, wak mi. Ready lah wak mi. Kau makan. Tu dia kak. Berapa ekor? 2 ekor, 2 ketul. Mana ada ekor? 2 ketul. 2 ketul. Oh, makan senyap kari kepala ikan 1. 2 kak, ni kak punya? Oh, besarnya. Ini paling besar ni. Ini 2 orang je makan. 2 orang je. Aduh. Okey, sahabat-sahabat, kita makan dulu. Hari ni saya makan ekor ikan. Kepala pun makan tapi malah nak beratur lah. Lagipun hari tu dah pernah makan lah. Jadi saya makan ekor je. Kita tengok anak-anak kita makan ni macam mana? Ada gaduh tak gaduh? Tak gaduh ah. Berapa kepala dia? 1, 2, 3. Okey. Ni. Okey. Awak sikit? Awak makan kari ke? Siapa penggemar kari sini? Lulus tak? Lulus. Ini 2 minggu daripada dulu. Lulus tak? 2 minggu mengidam kau? Lulus tak? Lulus tak? Lulus. Okey lah, cuma masam sikit tapi sedap. Oh ni. Oh ni anak-anak makan. Alah. Oh, kari ya. Kepala. Mak, ada kepala. Sedap. Oh, dah. Ni bang? Kepala 9. Oh, kepala 9. Kepala juga. Janji kepala. Man? Ekor kat Man? Jadi tak? Jadi sedap. Ekor. kepala apa? Makan ekor banyak isi. Akak? Sayur. Kari dia. Ha. Rasa dia kari dia. Kak, okey kak. Bang. Ada kari ya? Asal? Kepala tak makan kepala? Kepala habis. Habis ya? Tunggu setengah jam. Oh, lambat. Boy. Okey tak kepala? Oh, kari kepala ikan mata biru. Tak makan kari? Boy. Asal? Dia udang, dia kat sini jadi udang dia. Tak makan kari? Makan. Lemu. Baik tak? Sedap? Makan pun sudah, minum pun sudah, kena kari. So lepas ni kita punya plan kita akan pergi masjid dulu apa Pal? Pergi masjid dulu, kita relax dulu, solat dulu. Lepas tu nanti kita akan pergi ke Lumut untuk membeli belah ikan bilis. Orang kata ikan bilis dekat Lumut ni siapa tak tahu. Asal sebut Lumut je ikan bilis mata biru. Kenapa mata biru? Maksudnya ikan bilis tu very special. Yang penting kita jalan lagi.
sikit lagi. Okey, masalah anda tu. Dia awak dia kat mana? Di tengah. Tengah. Okey, dia dah pergi sana lagi tu. Oh, dia ke tengah. Masa Belanda tu kat tepi gitu, keluar gitu. Masih dah berhenti lah. Dah berhenti lah. Tapi tak dekat sampai ke ujung. Oh, mati dia tu. Injet. Macam mana majoriti? Wah. Kita Jauh lagi tak? tapi kita tak setengah jam lagi kot. Ke atas ke bawah? Ke atas sana. Oh, di atas. Ke atas. Balik lah. Balik kita terus ke sana. Sekarang ni kita Saya masuk ke sini. oh ada grup baru. Lain macam tunjuk di. Buat ni. Baru daftar. Bagi tak beli lagi. Aduh. Macam-macam Baru daftar. Main gear. Man, kita nak jalan terus ke kita nak stay back dulu? Hujan ni Stay dulu Okey, seorang kata stay. Yang lain nak stay ke jalan? Kena buat undian tu. On ke tak on? Kita kena buat undian. Tanya on tak on? Sebab dekat luar hujan. Dekat luar hujan. Sahabat-sahabat. So, sekarang ni kita buat undian. Siapa rasa jalan je? Angkat tangan. Jalan dia balik. Okey. Jalan je, jalan hujan jalan je. Jalan pergi beli lah. Satu lagi pergi lumut lah. Satu lagi kita tunggu hujan berhenti baru kita pergi lumut. Lama hujan berhenti ni. Abang. Jalan terus. Dua-dua angkat tangan. Nak jalan ke tak nak jalan ke? Ikut je. So, saya rasa kita 5 kejap sangat. Bukan setengah jam. Azwan dah settle belum? Azwan dah settle lah. Jangan fikir pasal dia. Dia tengah tidur sedap kat rumah. Buka aircon, buka Netflix. Member tanya, kalau akhir nanti settle lagi, nak datang tolong. Ya, sampai rumah. Okey, kita stay dulu dalam 15 minit ya. 15 minit. Apa dia tambah setengah jam lagi, jadi setengah jam kita rehat dulu. Okey? Kita rest dulu. 30 tu orang tengah kerja lagi. 30 Ahad. Oh, Ahad. Betul. Itu mula-mula kita nak buat 3 hari 3 hari 2 malam. Siapa cerita Senin. Jadi kita buat 3 hari 2 malam. Okey, lagi lama. Oh, lama no. Kita tidur satu malam. Tak tahu tengok dia orang nak tidur satu malam ke apa Merdeka Raya ni. Lepas tu jangan lupa minggu ni hari Ahad depan 21 hari bulan kita nak buat apa? Bubur Asyura Lambuk. Jom kita ada dengan cerita ada ikan singgang, ada budu, ada cencaluk apa. Datang buat sikit. Macam budu buat sikit datang makan tengah hari. InsyaAllah kalau ada kelapangan, ada masa kita akan datang. Ada makan. Dia orang ni kita umpan dengan makan je. Makan je orang datang lah. Sama buat sikit ni. Jangan lupa bubur Lambuk Ahad depan 7.30 pagi. Cikgu dia, cikgu baru posting ada 10 orang. Semua muda-muda. Tak datang rugi bubur Lambuk. Tapi kena salam cuci tangan Haji Rahman dulu Oh, nampaknya sahabat-sahabat. Hujan Kita hujan ni seluruh Pantai Hermes ni rasanya. So kita baru lepas solat tadi, kita terpaksa tangguh dulu. Rehat-rehat kat sini dulu. Kalau nak jalan pun hujan. Sebab hari ni kita nak santai-santai je. Tadi pada tengah hari tadi macam panas. Tiba-tiba lepas solat hujan. So kita nak rest dulu. Ada yang nak mengantuk, yang nak tidur dulu kan. Masa-masa ni bayang lepas makan tadi. Lepas makan tadi yang solat. Lepas solat masa ni lah masa mengantuk tu. Masa tu lah rasa perasaan yang kalau kita tidur tu satu perkara yang sangat bahagia masa tu. Tapi hujan pula kat sini. Bila hujan kat sini, jawabnya kita akan stay back sini dulu. Mungkin dalam setengah jam ke. Dah lah aku seorang ni. Azwan, Mio semua tak ada. Kurang ajar Pionasa. Helmet basah. Teman terbias. Semua sudah lari sini. Duduk. Habis
Sekejap lagi air naik. Bila air dia naik kan, nak keluar benci keluar tenggelam. Nasib baiklah fikir cepat gerak cepat kan. Motor boleh start lagi. Motor boleh start lagi. Gerak kita dua gantian. Dekat BSP tu kalau air naik, kita kena keluar. Kalau tak luar boleh di dalam dia naik campur. Majoriti semua nak beli ikan bilis. Okey bang, betul bang. Abang pun pergi mana bang? Alright, ikan bilis mata biru. Mata biru ah. Kita borong ikan bilis sikit. Pernah pergi lumut bang? Baru pergi awal bulan itu hari. Oh, baru lagi ya. Naik kereta dengan rumah. Hujan ni okey bang? Oh, belasah. Kalau takut hujan jangan jadi rider. Ambil kau. Boy, kau depan boy. Hati-hati boy. Kasar tu. Dalam langkah yang perlahan kita belajar arti kehilangan. Cinta hadir tanpa janji, namun mengajar aku arti diri. Tak semua luka harus disembuh. Ada yang datang untuk menguatkan hati di sebalik gelap dan ragu. Kau hadir memberi arti. Cinta ini bukan sekadar rasa, ia tentang bertahan dalam kecewa. Kehidupan menguji tanpa henti. Okay, now kita nak singgah dulu hasil laut Kanizi dan Zarina dekat Jadilah. Kita rehat-rehat dulu. Kita jumpa baju dulu. Kita shopping tu. Ikan bilis mata pink. Oh boy, mana boy? Bapa 10. 3 barang 10, 5 barang 10, 4 barang 10. Boleh campur-campur, jangan risau. RM10 je. Air free ada bang, air samboy. Oh, aduh. Kopi. Kopi tak ada bang. Alah. Ejar kopi sikit. Air tertarik tu bang. Aduh dudu Jamila. Oh, banyak barang kedai dia tu. Dia tak tahu nak beli apa ni. Dia orang ni macam-macam lah. Beli apa lah? Kopi dia kopi. Oh, banyak. Oh, sampai ke dalam tu. Oh. Awak apa ni beli? Oh, kata bilik mata hijau tu yang mana? Mata hijau, mata biru ada. Biru ke hijau? Biru. Oh, biru. Dia kata Ni. Mata biru saya tu elok beli. dia nak hijau. Hijau tak ada kah? Dia tak ada. Dah. Hijau tak ada pula dah. RM20 kak. Kak, beli apa kak? Dah. Ngam. Dah, cukup. Dah beli dah, shopping. Oi, banyaknya. Bon, on the bike. Sabar kak, sabar. Ingat Tuhan. Ha? Selawat. Ingat Tuhan kak, ingat selawat. Dah jumpa belum? Dah, settle. Dah. Apa ni? Oh, sagon. Tahu ni? Special ni. Legend ni Makan ni. Oh, betul ah dulu kan. Kau mana ada? Dia ada. Ni Syed tak ada kapur boleh? Boleh. Boleh. Kapur dia tinggal kat rumah, dah kat rumah. Salahnya. Aduh. Oh, minum air ya.
Ali pesan penuhkan bakul. Mana tu? Penuhkan bakul, penuhkan bakul. Penuh bakul baru balik. Bakar bayar dulu. Bayar baru dulu, balik. baru balik. Balik dulu kan saya kena. Kita berada di kedai hasil laut Tamizi. Kan di dekat nama ni Lumut. Lumut ni. Tadi saya beli tadi ikan biru lah. Memang rangup sedap. Jadi boleh support lah kalau sahabat-sahabat rider nak datang ke Lumut ni cari hasil laut Tamizi. Nampak macam-macam jenis ikan bilis. Dia orang ambil semua ni satu bakul. Macam ni tengah pilih ke ni. Ni tengah dalam dilema lagi ni. Beratur. Dah jumpa belum? Tengok akak ni satu bakul lah dia ambil. Memang betul Shopee ya. Berbaloi ya. Berbaloi datang ke sini ni. Kita boleh support kedai ni. Very good, very good. La ilaha illallah. Orang cakap sebakul, bukan 2 bakul, 3 bakul dia ambil. Dah beli baru tanya. Akak ada satu box je? Kiri kanan tak ada? Kiri kanan tak ada. Ya Allah. Akak memang sedar lah kiri kanan tu tak ada. Ke kat sini baru sedar? Ke lepas beli baru sedar? Kak? Beli baru sedap. Itu masalah. Itu masalah. Beli barang dia tak sedar ada box ke tak ada. Sekejap kita check box kita boleh masuk ke tak. Box 1, bakul dalam 4. Boleh bang, boleh ah. Nanti escort lah abang ni nanti. Bahaya, berat. Kita pergi minum dulu. Di sana baru kita balik. Aku balik kat highway kat. Highway. Balik sikit dalam belakang ke highway? Yang ramai highway. Main gear? Follow okey. Barang beli? Ikut dalam kan? Ikut dalam kan? Wak pun ikut dalam. Oh ni? Follow sekali ke? Tarik handbrake follow lah kalau gitu. Bang? Mana tu? Kita orang nak pergi minum. Semua lah. Lepas minum baru balik. Sampah habis balik kat highway. Ke apa nak balik dalam? Mana kalau kita pergi minum kita akan gerak lepas maghrib kan? Kita pergi dah ada BSP sekarang jalan. 6. Kita nak masuk. Jangan lepas maghrib. Lepas minum kita belah. Saya bodoh lah Mami. Ikut aku biarkan hitam lah. Sini je. Ikut boy. Jangan gini. Lepas tu kita gerak ikut mana? Highway lah. Lampu merah dah bawa kau. Masuk WCE dulu, keluar Bido, lepas tu masuk highway plus pula. Kenji? Follow. Jadi kalau semua follow, kita on the bike. Let's go tu. Bang, follow on the bike. Apa? Okey, situ. Boy sini boy, belah ni boy. Belah sana. Mana? Tunggu. Toket kedai. Toket ni payah nak bergambar. Hari ni dia kata special. Alamak, laju pula jalan. Mana toket? Tu. Kejap. Okay, ready. 1, 2, 3, go. Very good. Jom. Kita pergi. Ada. Tengah cari. Cari kata. Okey lah semua. Puati semua dah. Shopping okey. Jangan tambah dah cakap dah. Azra. Settle lah. Banyak beli. Yang pasti abang saya bayar semua. Masa jangan kira dengan isteri kau kan. Jangan kira sangat. Banyak beli. Penuh. Ni pun kena escort ni, bahaya. Sini apa sudah beli kak? Banyak kak beli. Tukang bayar yang ni ke yang ni? Bayar ni. Tak tahu apa
Okay, so kita rehat sekejap lah. Hujan lebat tadi bang. Daripada sana ke sana. Keluar daripada apa? Masjid tadi. Renyah-renyahnya. Sampai kat tengah jalan tu memang betul-betul hujan lebat. Basah habis semua ni. Vape pun basah. Tapi tak apa. Dalam basah tu kita rehat dulu sekejap. Dekat kedai ni. Di warung ikan kukus. Ini Thailand punya style ni. So kita relax, kita minum-minum dulu, kena air panas dulu. Cuaca sekarang ni kalau kita tengok cuaca mendung je, sejuk je. Kita kena cuaca panas dulu, lepas tu kita akan balik. Tapi tadi dia orang shopping tu saya rasa puas hati lah banyak. Seorang satu bako penuh. Maksudnya kita dah memberi apa? Kita dah membantu menjanakan ekonomi ni di peniaga-peniaga di sekitar Pantai Remis ni, yang di lumut-lumut ni. Okay semua okay Okay semua okay boy. Makan ke minum? Minum. Oi, kamu dah sampai? Sampai lagi baru order. Sampai awal? Tapi dia pucat sikit, aku dah tegur tadi lah. Aduh, tak apalah bang. Ni kunci saya bang. Okay. Hari ni dah kunci je. Okay bang. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Okay bang. Okay. Saya nak balik jauh ni. Ya. Ramah je. Okay bang. Dua lagi bang. Lagi. Okay, dua lagi. Kali aku balik ikut Semua Perak. Okey, jumpa lagi aku balik Okay. Semua Perak. Jumpa lagi bang. Thank you. JD. Right. Best. Bang. WC juga. Kau belakang ah? Ha? Kau belakang ah? Aku depan, kau yang belakang. Ayah sakit hati you. Bye. Jumpa lagi bye. Jumpa lagi bye. Jaga diri elok-elok bye. Boy, tepuk satu tepukan untuk boy sikit, tepuk sikit kat boy. Okay, lagi bang. Jumpa lagi bang. Bye. Bye lagi. Tahu boleh jumpa lagi. InsyaAllah. Okay bye. Jumpa lagi. Balik kau okay kan? Saya tak apa ikut kelas. Okay bang. Okay bang. Pecah sini lah. Okay, so semua sahabat-sahabat, saya rasa sampai kat sini saja kita punya video untuk kali ini. Alhamdulillah, walaupun kita dibasahi hujan, tapi kita dapat mengharungi sama-sama. Dan ini merupakan last checkpoint kita orang kat sini. So lepas ni kalau ada ride lagi, jom kita join sama-sama. Kepada semua, jangan lupa like, subscribe, share video-video saya ni. Dan semoga kita berjumpa lagi brother. Jangan lupa follow di Facebook KDCR dan juga TikTok Tenang Riders. Okay, jumpa lagi semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Dalam langkah yang perlahan kita belajar arti kehilangan. Cinta hadir tanpa janji, namun mengajar aku arti diri. Tak semua luka harus disembuh. Ada yang datang untuk menguatkan hati di sebalik gelap dan ragu. Kau hadir memberi arti. Cinta ini bukan sekadar rasa, ia tentang bertahan dalam kecewa. Kehidupan menurut